minggu lepas sebenarnya dah masak boba ni, tapi masa tu kita try sikit je lah. Yang silapnya sebab aku rendam dulu boba tu. Bila dah rendam, dia dah pecah, dia dah relai. So boba tu tinggal kecil-kecil je. Jadi aku pun buat kajian, aku dah google, aku dah tengok review orang semua. Rupanya tips nak masak boba ni yang sebetulnya, kena tuang boba tu dalam air menggelegak. Pastikan air menggelegak dulu, baru dia jadi. So dia, tapi kena kacau selalulah. Sebab kita tak nak dia melekat sesama dia. Dia biji boba ni, dia bercinta sesama dia tahu. Dia melekat-lekat gitu. Jadi kena kacau-kacau-kacau. Lepas tu, kita pun selain dia bercinta dengan sesama dia, dia bercinta dengan periuk juga. Jadi tak naklah dia bercinta dengan periuk. Sebab nanti bila kau nak basuh periuk tu, kau bercinta pula kan. Jadi, kita mengelakkan benda-benda macam tu lah. Selepas kita dah pastikan dia dah jadi hitam betul-betul tu, dah macam boba yang macam kita tengok kat kedai biasa tu, barulah kita keluarkan dan masukkan dalam air sejuk supaya dia tak melekat lagi sesama sendiri. Dia memang suka melekat. Okey. Lepas tu, dalam masa yang sama, masa kau kacau-kacau tadi, kau buatlah air gula, masukkan dalam balang. Sebab apa? Nanti boba yang tadi kita dah sejukkan dan tak melekat tu, kita akan terus transfer ke balang supaya kita boleh simpan dalam fridge. Okey, untuk petang ni, weekend ni kita orang masak, habiskan dulu terus satu pack boba tu supaya boleh guna kemudian hari. Tak payahlah setiap kali nak buat air boba nak kena masak-masak kan. Buang masa macam tu, penat nak basuh periuk je jadinya. So petang ni kami buat teh boba. Teh boba ni korang faham-faham je lah. Kalau aku yang ada anak 6 ni pergi kedai tu kan, bayangkan berapa ringgit? Dekat 100 kurang untuk 6 cawan air boba tu kan. So bila macam ni jimat banyak, bukan setakat boleh minum sekali, boleh berkali-kali sehingga dia orang jemu. Budak-budak ni biasalah, kalau dia orang nak, dia orang minta tu, kalau kita bagi lama-lama dia akan jemu. So kali ni mak bagi korang satu barang boba, korang makanlah macam mana pun. Hari ni mak dah siap masak teh tarik kan. So kita orang dah letak boba, tak payah nak jimat-jimat, main cedok letak. Korang nak boba banyak, korang ambil. Korang tak nak boba, korang letaklah satu sudu kecil macam tu. Puas hati minum, kenyang. Nanti dia orang pandai-pandai lah tidur. Macam tu lah kan cara mak nak jaga anak ramai-ramai kan. Kira kita sumbat dia orang bagi kenyang, nanti dia orang dah penat-penat main apa semua, dia orang pun tak adalah nak bergaduh sesama sendiri lagi. So korang kalau nak jimat, buatlah air boba sendiri macam ni lah. Sedap.